Masak apa tu? Hari ni jom kita buat kuih dari belah utara pula, iaitu apam puri inti custard. Nampak macam kayu pap tapi bukan. Rasa yang lembut dan manis lemak berkrim. Mula untuk inti custard, masukkan 1 cawan tepung gandum, 3 sudu besar tepung custard, 3/4 cawan gula, kacaukan sampai sekata. Masukkan air dalam 3 cawan, kacaukan sampai tak ada ketulan tepung. Boleh titikkan pewarna kuning untuk naikkan warna inti custard kita. Bila dah larut ke semua, bolehlah kita masak atas dapur. Masakkan dengan api yang perlahan dan kita kacaukan sampailah kita dapat tekstur pekat macam ni. Lepas tu kita boleh tutup api dan sejukkan. Untuk kulit pula, masukkan 2 cawan tepung gandum, 2 sudu besar gula, 1/2 sudu kecil garam, 1 sudu kecil serbuk penair dan kacaukan sampai ke semua bahan sekata. Ambil 1 biji telur, kita masukkan dalam adunan air dalam 2 cawan. Kacaukan sampai ke semua bahan tu larut elok. Lepas tu kita boleh tapiskan. Masukkan minyak dalam 1 sudu besar dan kita kacaukan sampai dah sepati elok dan dapat tekstur macam ni. Bolehlah kita bahagikan adunan dalam 3 bahagian. Untuk warna ni terpulang pada korang, tak nak letak pun tak apa. Bila dah siap semua, kita sapukan sedikit minyak, kita tuangkan adunan kita dalam 1 sendok. Bila dah ada bubble dan keliling bahagian keliling, bolehlah kita angkat. Lepas tu boleh kita sama buat yang lain. Bila dah siap semua, ambil acuan kayu pap. Kita letakkan kulit dan inti custard yang kita buat tadi dan kita kepitkan macam kita buat kayu pap. Kepitkan semua kuih kita. Bila dah siap ke semua kuih, bolehlah kita hidangkan. Siaplah menu kuih untuk buka puasa hari ni, apam puri inti custard. Yang mana tak pernah makan tu, korang kena try buat dekat rumah. Tekstur kulit yang lembut dan gebu dan inti dia pula yang manis lemak berkrim memang sedap. Rasa pun tak berapa manis, memang sesuai sangat untuk semua lapisan umur. Bentuk dan warna pun dah menarik perhatian untuk kita cuba rasa. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!